Adakah harga emas akan pecah rekod tertinggi lagi? Tuan-puan perasan tak? Hari ini harga emas sekitar 62 per gram. Turun sedikit berbanding rekod tertinggi 60.43 per gram pada pertengahan 2025. Ramai tanya, boleh ke emas naik lebih tinggi daripada itu? Untuk faham hala tuju emas, tuan-puan kena lihat dua faktor besar. Satu, prestasi ekonomi dunia. Dua, keadaan geopolitik global. Sekarang ekonomi dunia masih dalam keadaan tidak stabil. Negara-negara besar sedang berdepan tekanan inflasi, kadar faedah yang tidak menentu dan pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Bila ekonomi tidak yakin, Bank Pusat Dunia biasanya menambah simpanan emas sebab emas adalah pelindung nilai. Apabila bank-bank besar beli emas dalam jumlah banyak, permintaan naik, harga cenderung meningkat. Faktor kedua, geopolitik dunia semakin tegang. Beberapa konflik antarabangsa masih berlaku, hubungan kuasa-kuasa besar semakin tidak menentu dan risiko perang perdagangan sentiasa hangat. Setiap kali ada ketegangan global, pelabur lari dari aset berisiko dan masuk ke emas. Sebab itu, setiap kali dunia bergolak, kita selalu lihat carta emas melonjak. Dengan dua faktor ini, ekonomi dunia yang perlahan plus geopolitik tidak stabil, ramai penganalisis menjangka harga emas bakal mencabar semula 6.43, malah berpotensi melepasi rekod itu bila berlaku. Gelombang inflasi baru, penurunan kadar faedah, permintaan besar dari negara seperti China dan India, atau konflik global yang semakin serius. Jadi bila harga hari ini 6.1 lam, ia sebenarnya berada pada zon diskaun sebelum potensi kenaikan seterusnya. Emas turun naik dalam jangka pendek itu normal, tetapi trend 10 tahun tetap menaik. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas sebelum harga naik semula, WhatsApp akak di sekarang. Akak bantu yang terbaik.